kita mungkin nak share sedikit. Pada hari Sabtu yang lepas, kita pada hari Sabtu yang lepas kita baru sahaja mengadakan satu sesi grand launching di Alam Megah, Shah Alam. Kalau nak tahu outlet Alam Megah ni, dia kalau dari kita orang mungkin dia ke arah Putra Heights sikit, tapi dia dekat belah section 28 macam tu. So ini adalah grand launching outlet Alam Megah, dan apa yang saya nak kongsikan ialah saya sangat terharu sebab outlet tersebut dilancarkan oleh anggota-anggota bomba, anggota polis, guru-guru yang ada di kawasan sekitar. So Ahmad sebenarnya memang fokus untuk mendapatkan sokongan komuniti setempat. Dan kita sangat berbesar hati bila pegawai-pegawai kita kan dalam dia nak datang ke Ahmad kita Alam Megah hari tu pun ada satu misi yang dia kena keluar sekejap, cakap minta maaf kami ada 5 orang terpaksa keluar sekejap meninggalkan Ahmad Alam Megah hari tu sebab ada kes kena entertain. Dalam keadaan macam itu pun mereka menyokong Ahmad Alam Megah.